Hello guys, Amanza ni bos. Review dulu fikir kemudian. Aku nak pergi tournament tapi dah lambat rushing. 8.20 dekat Sepang lagi. So tengoklah sempat ke tak, sebab deck pun aku tak siap lagi ni. So let's go, jangan banyak borak, jom. Guys, sekarang 8.48. Aku baru sampai DOD. Nampak DOD. So aku kena cepat lah, deck aku tak siap lagi. Biasa start pukul 9. Sempat ke tidak kita tak tahu. Kita gas je. Kita try. Kau apa ini? 9 eh? 9. Aku baru nak buat deck. Baru buat deck. Tak tahu sempat tak. Aku nak buat ni, Thailand dia. Thailand trans. Mana aku rasa aku dah siap kan. Mana tak ada pun. Aku start daripada kosong kan. Aku pilih kad-kad yang ada dalam binder ni. Apa yang ada aku ambil je. Lepas tu aku buat je deck Thailand tu. Cukup ke tak cukup aku gas. Ui, yang liah ni ada sejenis pak ni. Serius lah? Ya tu? Dia dah tambah pack. Ui, semua. Ui, dia ada pack lah. Wah, Janganlah kecoh nanti. kena bagi tahu ni. Tiba-tiba ada. Dapat baju eh. Tiba-tiba dapat baju. Thank you dah. Thank you. Tak cukup dalam binder, aku kena cari kat bag aku yang aku bawa pula. Keluarkan mana yang ada. Lepas tu tak cukup lagi, aku sampai pinjam dekat orang kan. Solrock dulu, Lunatun tak ada. Fighting gong tak ada. Benda-benda penting yang tak ada. Lepas tu nak kena masuk dalam sleeve pula. Memang rushing gila, kau bayangkan lah. Ada masa 20 minit lebih kurang. Diorang sampai tunggu aku. Nak tunggu aku sleeve. Nak bagi aku cari kad sampai siap. Nak bagi aku main juga. Time ni aku tak daftar lagi tau. Registration nanti aku tak sempat record sebab terlampau rushing. Phone pun lupa nak bawa. Ni nak kena kira cukup ke tak cukup. San! Jaki Moon. Dah bayar? Panas ni. First game dah buy. Bawah sekali. Free win. Sini lah, lagi korang buka sini. Bye. Kawan. So first game aku dah buy. Kau dengan Salman eh? Aku buy. Aku buy. Aku buy, so free win. Bye, balik dulu. Disebabkan buy, aku turun semayang je. Guna ambil wuduk. Punyalah rushing. Sebaik dia bagi masa dalam 25 minit ke setengah jam. Kita semayang je, naik balik. Buy ni aku dapat free win. Maksudnya aku tak payah lawan satu round. Tapi dia bukan free win pun. Tengoklah macam mana nanti keputusan ujung ni. Aku pun lupa sebab aku jarang dapat buy. Biasanya awal-awal dah kena lawan. Buy ni biasanya satu round pertama dia tak kena lawan. Tapi second round, third round lawan. Lepas tu tengok point dia lah. Let's go. Aku buy. Bawah tu ada one piece ke apa tak ingat. So kita naik atas balik. Semuanya kat bawah. Biasanya sekejap je dia orang habis satu game. Silakan. Habis lagi.
Tak habis lagi. Menang utama. Acap menang. Bunuh menang. Sini. Oh ni. Draga. Oh, prize. Price. Itulah cerita dia. Bet. 3, 4 5, 6. Tak, masalahnya dalam game pun macam tu selalu. Lupa tekan. Nah, lupa tekan. Just ni je. Tengok tipu Tengok betul-betul prize dia. Naik daun lagi lah. Aduh. Kalau ada masa bos kau Dua game ke? Apa? Dua game get that down? Second. Ya apa? Game first? Game first bukan nak menang. Metal. Ha? Yang second. Second eh? What the shit? Wanita hari ini. Cacik. Okay. Ui, oh bukan. Tak gaun. Kau menang semua tadi kan? Ingat nak tukar satu masuk air. Kau tak main Jadi kalau masuk air kita menang lah Wadi. Kadang-kadang kita menang. Aku kalah lagi ni, kalah kali ketiga. Lepas tu habis lagi. So pilih pack. Aku pilih pack satu pack korang daftar 25 akan dapat satu pack. So bergambar habis kita orang balik lepak-lepak mamak. Baru sempat nak update. So dah habis dah tournament. Aku kalah semua. Lepas tu red pack tadi dapat rare ticket. Gitu je lah guys. Deck aku rushing, so tak sempat siap. Alasan. So kalah lah. Aku try betulkan balik. Tadi pun pinjam 15 kad orang lain punya. Banyak juga tadi. Dan kad-kad yang aku pakai tu bukan semua yang ikut yang biasa aku pakai. Hilda tak ada, apa lagi tak ada, Relican tak ada. So aku terpaksa lebihkan supporter dan apa-apa yang tak perlu. So kalah lah. Tu je lah guys. Thank you for watching. Bye bye.